Okay guys, Assalamualaikum. So video semalam saya Alhamdulillah dapat sambutan. Ramai yang minta untuk second video sambungan daripada checking kereta semalam. Okay, so apa yang kita perlu check lagi untuk kereta yang bila kita dapat test drive. Okay, so dalam video ni saya sambung lagi bahagian engine, bahagian gearbox pula. Okay, so jangan lupa repost video saya, share dekat kawan-kawan. Mungkin ramai yang lagi tengah nak mencari kereta, bagi dia orang info kereta ni. Okay, tapi sebelum tu, siapa yang nak datang hari ni, hari Sabtu, kedai saya akan buka macam biasa pukul 9 sampai pukul 4. Besok hari Minggu pun kedai saya akan buka juga. So location dekat Jalan Rahang, Seremban, Negeri Sembilan. Nak dapatkan info, nak dapatkan location, DM dengan saya, pergi dekat profil saya, dapatkan maklumat. Okay? Sebelum kita pergi ke engine, saya nak sambung sikit. Semalam ada customer bertanya, kalau kereta hatchback boleh lah nampak atas ni kan, dia punya pillar tu. Kalau kereta sedan nak check kat mana? Okay, kalau kereta sedan dekat bahagian sini, ada panjang sikit nampak situ. Dia punya dot-dot ni, dia punya kesan di sini. So kiri kanan dia kena sama. Okay, ni untuk kereta sedan punya. Okay, untuk bahagian engine, first kali jangan start engine. Macam saya cakap semalam, jangan start engine dulu. Pergi dekat bahagian engine ni, tengok dulu leaking-leaking. Ada ke tak ada? Check satu-satu sampai ke bahagian bawah. Kalau boleh, yang mana akak-akak tu bawa lah suami ke, adik-beradik lelaki ke, dia orang lebih faham. Suruh dia orang check dekat bahagian bawah. Kalau yang mana rajin tu, tunduk kat bahagian bawah, tengok daripada bahu bawah. Ada tak kesan-kesan leaking kat bawah ni? Boleh nampak dekat situ. Okay, so ini kena pandai sikit lah. Okay, tapi yang itu tak apa, tolak tepi. Leaking kadang-kadang susah nak nampak sebab use car cuci. Paling penting, buka radiator dia, check dekat air tangki ni dulu first. Lepas tu check dekat radiator air dia dulu. Okay, pergi dekat radiator punya cap, make sure sejuk tau, jangan panas. Buka dulu, tengok dekat sini air dia ada tak, cantik tak. Okay, penutup dia berkarat tak. So kalau okay, letak tepi, pergi dekat dalam dulu. Okay, masuk dalam ni jangan start engine terus tau. Okay, penutup tadi biar terbuka, masuk ke dalam, tekan push start button. Ni kalau pakai push start button Kalau pakai kunci biasa, dia kena pusingkan 2 kali je. Jangan pusing terus start 3 kali tau. Sebab dia first start, dia akan buka sistem dulu. Second buka, yang ini standby handphone. Okay, nampak tak semua meter-meter punya lampu tu? Ambil gambar cepat-cepat sebelum dia padam. Okay, make sure semua lampu-lampu dekat meter tu menyala. Jangan ada yang tak menyala. Kalau dah ambil gambar meter tu, semua nampak menyala, cantik. Okay, kalau ada lampu macam contoh, check engine ni punya lampu tak menyala, itu ada something wrong somewhere. Takut used car ataupun owner lama dah pergi tutup meter lampu tu daripada dalam. Okay, so kalau semua dah menyala, baru start. Bila start engine tu, okay, yang mana pakai push start, tekan dekat bahagian luar tu, kita tengok, make sure dekat bahagian radiator tu air tak terpancut. Okay, macam saya cakap tadi, bila kita start tadi, make sure air tak terpancut keluar daripada sini. Kalau ada air terpancut keluar daripada sini, ada something wrong somewhere dekat enjin tu. Kalau dah confirm semua selamat, tutup balik. Okay, lepas tu buka penutup ni. Alamak, ketat dah pula. Kejap. Okay, buka penutup ni, tengok dekat dalam penutup ni. Make sure cantik macam ni, tak ada buih-buih putih, tak ada kesan-kesan air. Kalau cantik macam tu, Alhamdulillah, enjin memang mantap. Kalau ada kesan-kesan berbuih, kesan-kesan putih, minyak dah campur dengan air, hati-hati sikit kat situ. Enjin kau mungkin ada masalah. Okay, last kita nak tahu pasal enjin ni cantik ke tak, kita tengok dekat asap bahagian bawah. Okay, nampak dekat exhaust dia tu. Nampak exhaust kan? Okay, panggil kawan ataupun salesman tu, tolong remkan sikit. Tengok dekat situ, make sure jangan ada asap putih keluar. Rem sikit. Okay, kalau ada nampak air menitik macam tu kan, itu paling baik ni. Itu menunjukkan enjin punya condition sangat-sangat cantik. So nampaknya saya kena sambung dekat part 3. Kalau korang berminat nak tahu pasal gearbox pula, komen nak saya buat video pasal gearbox pula. Sebab video terlampau panjang, ni kena check. Ingat inspect kereta biar makan masa sikit, tapi puas hati. So buat akak-akak yang tak ada pengalaman nak check kereta, tak apa, boleh contact dengan saya tolong inspectkan kereta untuk anda. Anda datang sini, saya tunjuk depan anda satu persatu yang mana bahagian yang saya tunjuk dalam video-video ni depan mata anda, supaya anda lebih puas hati. Okay, so jom kita sambung part ketiga. Komen dulu nak part 3. Assalamualaikum.